Excited tak? Habib? Excited? Soon after. Orang kalah kabut. Jom. Naik atas. Tu B tu. Come. B. Ya. Boleh cakap je. Walk left. Ni nampak ni. Walk left. So kalau tak berjalan, duduklah belah kanan. Betul tak? Kalau tak jalan, duduklah kanan. Tengok budak dorang tu. Dia tarik adik dia ke kanan. Cuba jadi macam abang dia ni, ha? Duduk je senyap-senyap. Yang kaki dia, yang hati dia. Apa jadi? Jaga dia, jaga. Dah. Jom. Sayang. Apa tak apa, awak dah usaha yang terbaik dah jaga dia tadi. Jom. Come. Jom. Aceh. Aceh. Happy tak? Happy. Aceh dia dibawa pergi. Ada solat isyak dah. Aku nak solat isyak lagi. Best sangat ke? Best. Jadi dia main. Tak boleh, tu saya untuk naik orang je. Kita nak pergi ke tu dia Istanbul, insyaAllah. Sekarang ni flight delay pukul apa? 4 sepatutnya 3 suku. So kita ke center. Let's go. Okay, thank you. Tengok kasih tu. Mana kapal kita? Kapal pun tak sampai lagi. So pergilah cari tempat duduk. Akan datang. Betul. Jom cari tempat duduk, kita baring ke apa yang patut. Letih ni, tak tidur lagi dia tadi ni. Kisah cari pot je, pot baik. Cari pot baik. Tak nampak pot. Ni kawan Daddy ni. Dia daripada Indonesia, ni kawan Daddy. Jalan lah. Bismillah. Takut? Jangan takut. Tak ada apa pun. Kisah ni yang tadi Kisah cakap kan? Dia tanya tadi apa lalu ni ke laluan nak masuk kat kapal? Kan ni soalan Cah. Sekarang ni tengah lagi. Okey. Kita sekarang nak masuk kat kapal apa? Dia nak kapal terbang apa nama dia? Turki. Pegasus cakap. Pegasus. Kasih dah tertidur. Tapi okey, semangat. Alright. Elektronik cihazlar uçuş modunda kullanılabilir. Şimdi lütfen tüm elektronik cihazlarınızı uçuş moduna alın. Uçuş modu bulunmayan cihaz...
keluar asap. Bola keluar asap. Sibuk dengan keluar asap ni. Sibuk dengan keluar asap. Jakun ni. Alhamdulillah kita dah selamat sampai di Turki. Sabiha. Isha. Mana? Biar ada datang sini. Isha tak larat tu. Kabib mana Kabib? Kasih masih tidur lagi Kasih. Tengah syuting. Okey, baik sampai. Alamak macam mana nak ambil ni, berat ni, ya Allah. Bismillah. Mana pemegang dia ni? Allah. Alhamdulillah. Ya, tunggu je nanti dia datang. Tu Kabib. No, warna blue. Warna biru. Tepilah. Ya Allah. Bismillah. Dia terbawa api. Allah, bag daddy dah terkoyak dah. Cover dia. Excuse me. Cover dia dah koyak. Bismillah. Ada. Alhamdulillah. Apa dia macam ni? Lain. Warna biru. Okey, dah dapat dah semua. Okey, jom start perjalanan. Terus. Ni, tutup. Dia mana tutup? A few moments later. Oh. Nak kena pergi Georgia tu. Tu lah macam akak tadi tu cerita macam best Georgia. Kan? Saya pun rasa benda tu. Habis sejuk tak? Saya minta biar air tadi. Belakang dia tu. Betul. Tolak. Kita dah sampai. Yang dari Istanbul, Ankara. Sebab tu ambil video. Let's go. Bismillah. Kita dah sampai dekat. Kita dah ambil kereta sewa daripada tadi mana? Sabiha Airport. Sekarang kita bergerak ke Bursa sebab nak main saja dekat Uludağ. Jadi kita cek kedai makan dulu. Bismillah. Allah mudah terus ni. Sini memang selalu sejuk juga. Dia 4 musim ni je. Tak musim panas dia tak sepanas sangat. Tak sepanas Qatar lah. Tapi lama ke dalam flight ni 5 jam kan? Tidur bangun. Berapa kali bangun dah? Tidur bangun tu kami dah berubah arah macam-macam. Dah nak kaki dua kat makcik sebelah. Kami Makcik tu lah. ganti lah cakap Bib tak rasa tapi bila tak rasa kami ni silap makcik tu ada lah. Jari dia dekat hidung makcik tu. Tak dapat hijau. Betul lah. Patutlah kita jaga pun.
Okey, faham. Kenapa kita rasa macam wow. Dah lama tak nampak hijau. Asyik pada pasir. Tak, dia hijau tapi dia tak menyeluruh banyak. Macam jumpa pasir juga. Ni macam mana ni? Yang bawah ni. Bismillah. Saya pun tak laju. Boleh masuk. Uish, ada rumah api tu atas kecil lah. Tak bayang dia tak cukup hijau ni. Oh, tapi sana nampak tu. Wow. Tak boleh bengkok sana dah kecil. Tak kenyang. Malaysia ni. Apa? Satu hijau sama. Sejak weh. Semayang tu dekat hotel lah. Oh, lampunya. Oh, nanti yang masjid dia. Nak pergi hotel ke? Ya sayang. Oh, ni Asyal. Oh, tu chef kita. Hang on. Masya Allah. Boleh. Kiris masuk. Apa lagi satu? Celik keluar. Biskut. Goyang lah. Daddy. Hmm. Tak. In the meantime. Saya suka dengar bunyi signal dia bunyi sup. Dia tak kuat sangat. Jadi dia Aku boleh tak kiri kanan. Tak kiri kanan. Kau tu yang pelan dia. Pelan dia. Soon after. Habib tengok Habib. Oh, kita naik jambatan. Jambatan. Apa nama jambatan ni? Budak gila kita lalu jambatan tu. Arab Su. Koprusi. Osman Ghazi. Terus magazin. Koprusu. Uish. Wih, macam jambatan Penang. Tak, masalahnya penuh kabus tu. Masya Allah, kabus. Besar. Uish. Masya Allah. Ya It's Allah. real. Ini macam cerita Godzilla ni. 90 Airport 89 Kia. Ya Allah. Tengok kanan Jah. Tengok kanan tu. Masya Allah. Tengok kiri. Bismillah. Kat depan. Kiri kanan laut. Jambatan ni. Untuk info sekarang pukul 1.35 tengah hari ya waktu Zohor. Tapi dia punya kabus. Ui, Macam pukul 1 pagi. tak nampak pun laut ni. Tengok slow-slow nak tengok view sini. Mana tahu tiba-tiba ada ikan paus terbang tu. Masya Allah. Kadang-kadang ada
macam kedai makan apa dia? Kita try yang ni lah. Oksigen ni. Oksigen. Okay. Oh ni oksigen? Ada. Tapi kita nak kena cari parking yang dapat bumbu sikit. Kalau tak, Oh, dia makan yang kablak tu lah rasanya. Ada. Ini tadi. brother, I want one same meat parcel. Huh? I want parcel one. Parcel? Yeah. What's that? Take away. I don't know. Okay, come. I show you. Buat TO. Sini dia buat air TO, tu dia buat daging. İki gram köfte paket. Ni roti bakar dia. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Ha? Evet, biz var. Hacı. Okay, thank you. Jom. Ini tadi just kat suka makan daging je. Dah keluar jambatan. Penatlah orang cakap cerita tadi. Ulu Dom bagai. Bukan, orang dah cerita dah ini. Apa? Tunnel kedua. Terowong yang kedua. Tol Maafkan pun tol saya. yang kedua kita jumpa. Tol Maafkan kita ni saya. semua tol free. Sebab kita dah bayar, kita sewa ni. Dia akan cover selingan tol-tol kat sini. So perjalanan Tol mahal eh? tol dia dah cover yang dalam kita punya. Yelah, kalau ikut mahal eh? Tak tahu lah, ini pun memang masuk ni kan. Dekat 20, bawa 20. Macam mana Qatar manage dia punya sampah? Kita tak pernah nampak pun sebab besar sampah apa dekat Qatar. Betul. Padahal negara dia kecil kan, kita macam boleh jalan mana-mana jumpa kan. Maka itulah sebab kita pun buang sampah pun hari-hari. Lepas tu yang datang kutik tu pun hari-hari juga. Mana sampah dekat Qatar tu banyak, tapi kita tak pernah nampak pun tempat dia membukit dan gunung pun nampak sampah tu. Macam mana dia punya sistem. Sebab Qatar kecil je. Kalau dia buat keputusan macam tinggi gunung, kita nampak lah sampah tu. Oh, kat sini dia collect, kat sini dia kumpul semua kan. Kita tak pernah nampak lagi sepanjang kita duduk. Tapi budak sini yang kerja kedai makan tu, bila dia orang tak tahu nak cakap, dia panggil yang tu kan. Padahal budak tu pun macam tak ada tahu sangat pun. Tapi antara yang tak tahu dengan antara Dia bukan dia tahu, dia sebenarnya dia ada confident ni lah. I dah cakap dia, I want take this one parcel, this meat, one plate and parcel. Lepas tu dia tak faham. Okay, come I show you. Okay, this one, what you call it? Meatball. Okay, meatball. I want take away. Okay, take away, understand. Baru cepat. I ada 22,000 tau. Tadi I ada belanja 1,000 kalau you. I ada belanja 1,000 untuk makan dalam ini hari. Hari ni first time makan sampai 1,000. Kejut ni. kira Dah balik. bayar tadi, kira balik berapa ni. Kalkulator kejap. Oh, baru RM80. Terkejut ni. Berajat je se. Dia tak biasa. Kekok je kawan. Tapi meatball tu kata murah tadi. Ya, dah siap-siap. Oh, dah set-set eh. I cakap only this meatball. Dia bagi kat set. Dia bagi sayur semua dengan lemon sekali, dengan ni cili-cili. Jadi dia awak tu. Awak yang suka cili merah tu. Macam suruh pergi minum kopi. Jadi so benda lain tanya. Uyari, Suruju, Yorgun, Hamen, Lenin. Jurukan. I kena buka lah Google Translate ni, tanya dia sebenarnya nak apa tanya. Risau kereta ni yang haus. Mana dia tahu? Dia tahu haus ni. Discovery always show the signs. No, dia tak boleh cakap macam tu, dia tak faham yang. Dia kena tulis je. Uyari, Suruju, Yorgun, Hamen, Lenin, okey. Lenin, okey. Tengok dia jawab. Maafi.
Dua dah. Kata-kata nak. Kata-kata dah tanya yang ni U-turn. Alah, berusaha kat tepi sana. Aduh, lambat. Dah sampai betul lah. Alah, dah sampai dah. Dah 23 minit dah jadi. Okay, ni our Airbnb. Go, straight. Sejuk eh. Oh ya boleh. Thank you. O buranın anahtarı Yunus. Allah Allah. Allah Allah. Koy oraya anahtarı. Anahtarı bırak. No, this we take lift. Okay. Yeah. Entah. Yani amca. Görmedin mi? Oğlum yanlış yere koymuş o zaman. Buraya mı koymuş? Yani ne zaman oraya koyduk ya Allah Allah. Bismillah. Şu ayakkabıda bir şey oldu sen düzelt. Yeah. If you want you can. Yeah. Have it. Apple sini. Ada. Apa? Ada 2 bilik. Habis ni yang ni. Have it. I want to. Syah, habis bilik yang ni. Ha? Tak. Ni Abi. Ni bilik mu daddy lah. Ni bilik Abi. Bilik kita kat sini. Weh, kau ni bilik kita. Ya ke? Ya, bilik mu daddy tunjuk kat situ. Apa? Abi nak yang ni. Okey ya. Cakap awak dia sebelah tu kau. Siap boleh keluar. Komple box. Per bottle. Yeah, komple box what? Oh, all. Yeah, All all. 150. Yeah, Oh, 12. one box. Okay. Yeah. This for shower machine. Salon. Oh, okay. Wash it. Okay. You can eat. Yeah. You can. Okay, come please. Show me. How is it? You can check if you want. Ni bilik kita orang dua. Mu daddy depan. Okay, this is good. Mu daddy pun ada macam ni. Oh. Cantiknya. Ada meja. Ni meja makeup. Mi nanti kita boleh berjumpa tak dekat luar? Ni ada makeup. Ada tempat iron. Apa? Ni dekat downtown, dekat Bursa. Kita try jalan-jalan. Wow, cakap berasap eh? Ha? Wah. Cakap berasap. Masya Allah. Cubic. Yang bestnya kan, dekat dalam dia orang punya downtown ni, dia macam shopping mall tau. Tapi orang boleh bawa anjing, boleh sokok. Ada cubic. So kat sini macam rare, bebas. Lepas tu tempat duduk dia dekat tempat food court tu, heater dekat belakang tu. Besar gila. Orang power lah, orang dah fikir macam ni.